Sebab apa? Sebab motor ni korang yang pakai. Duit korang. Poket ke apa? Korang juga. Hello gang, bersama saya Fazwan daripada TM Motor World. Hari ni kita nak review sikit motor Aveta Nova 160. Untuk ketinggian motor ni 778 mm dan dia punya berat 128 kg sahaja. So memang ringan lah. Kita try duduk kan. Okay, macam saya tinggi 165. Korang tengok ni kaki saya. Dia tak jengkit sangat, dia masih steady. Okay, kiri kanan. So position korang nak bawa tu dia selesa lah. Dia punya berat 128 kg saja. So kelebihan dekat sini, of course dia main peranan dekat bahagian minyak. So minyak memang jimat lah. Lagi satu, kalau korang masuk dekat area KL, dekat town, jalan sesak, korang nak chill out memang tak ada masalah. Untuk lelaki dan perempuan, okay, untuk perempuan jangan risau, motor ni sesuai untuk korang pakai. Korang jangan gayat-gayat pakai, relax je, macam motor biasa je. Korang tengok dekat brake lever dia, dia ada adjustable gang. Susahlah kilang nak keluar dengan spek yang macam ni. So korang memang komplit lah untuk motor ni, tak payah nak buat apa sangat dah, jalan je. Siapa-siapa yang dah beli motor ni, korang jangan malu lah gang. Sebab apa? Sebab motor ni korang yang pakai. Duit korang. Poket ke apa? Korang juga. Tapi jangan risau, motor ni poket takkan rabak gang. Steady. Ok gang, untuk harga dia, dia start dengan harga 7,988. So dengan harga yang macam tu, korang boleh dapat motor yang condition cantik macam ni. Memang berbaloi, poket tak rabak. Jangan risau gang, harga dia tak sampai 17 gang. Tak sama dengan yang lagi satu gang. Tapi rupa dia seakan sama lah. Untuk plan installment dia, korang boleh buat zero deposit. Untuk bulanan dia, untuk 5 tahun serendah RM225 sahaja. Dokumen apa yang kita nak ialah IC dan payslip 1 bulan sahaja. Macam mana korang nak dapatkan motor ni? Ok, korang jangan risau, kita boleh buat guna online saja. Boleh WhatsApp sales team kami ataupun dengan saya sendiri, Fazwan. Cari motor, jual motor, beli motor di TM Motor World. Thank you.